Sini kita rebus ayam, okey. And then kita nak pakai kuah dia, okey. Yang ini bawang merah, bawang putih halia, daun pandan, akar ketumbar dan juga kulit ayam. Kita tumis, okey. Yang ini pula kaki ayam, kita buat sup, okey. Kita menggunakan beras basmati yang telah kita rendam, okey. Masukkan dulu. Okay, so you all masuk kulit ayam tu, Mama keluarkan batu, Mama nak dapatkan dia punya minyak dia, rasa ayam tu tau. So kita tuangkan tadi yang kita dah tumis kat dalam ni. Kita masukkan sedikit minyak bijan, garam, hati ayam. Kita masukkan sup ayam tadi, bekas rebusan ayam tadi. Ayam tadi kita dah rebus, kita angkat, asingkan, okey. So kita letak sos tiram, minyak bijan, kita letak madu, letak garam, cooking caramel, dan last sekali kita masukkan kecap manis, okey. Okey, kita nak buat dia punya sambal. Okey. First kali, step pertama masukkan halia. Masukkan beberapa ulas bawang putih. Kita masukkan cili merah yang kita dah buang kulit. Masukkan sedikit cili api. Kita perlukan akar ketumbar ya. Yang ini special tau. Kita masukkan dengan kulit-kulit sekali. Lepas tu kita ambil air sup ni tadi. Tuangkan ke dalam periuk. Kita masak tau sampai dia agak kering. Kita tuangkan tadi tomato. So kita masukkan garam, masukkan juga gula sedikit. Y'all, yang ni kicap ni jangan buang tau. Yang ni memang boleh dijadikan kuah kicap untuk nasi ayam nanti. Okay, so y'all just masak semula. Okay, and then dah mendidih, kita angkat hidang dekat depan, makan sekali dengan nasi ayam tadi. Sekarang ni kita nak goreng ayam. Okay, ni minyak ni panaskan minyak macam biasa lah. Okay, nanti bila dah masak, baru kita kepak, kita ketuk dan kita potong-potong. Macam kat kedai, kita boleh makan lah, dah siap.